Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kejayaan cemerlang Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 meningkatkan harapan kontingen negara menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya. Ketua Kontingen Datuk Muhammad Sumali Redwan mengakui pencapaian di Glasgow memberi tekanan, namun yakin atlet negara mampu meneruskan momentum itu di Jepun. Menurut beliau, dengan atlet-atlet dan sukan yang telah dipilih, kontingen negara mampu membawa pulang pingat dari tamasya itu yang dijadual berlangsung 19 September hingga 4 Oktober depan. Saya pasti semua atlet pun bersemangat dengan pencapaian kita di Commonwealth. Di Sukan Commonwealth sudah pasti di Sukan ASEAN mereka juga akan menunjukkan prestasi yang mungkin luar biasa dan boleh menyumbang pingat lebih banyak daripada sebelum kita berusaha, dan setelah dapat green light daripada MOM, MSN, KBS, itu baru kita announce berapa kali kita di Sukan ASEAN. Sasaran rasmi pingat hanya akan diumum selepas mendapat keputusan daripada pihak berkuasa sukan berkaitan. Misi mempertahankan pingat emas Sukan Asia menjadi fokus utama jago squash perseorangan lelaki negara Ng Yen Yao. Beliau bertekad memastikan gelaran dimenanginya di Hangzhou pada 2022 kekal menjadi milik Malaysia. Pemain berusia 28 tahun itu berkata tumpuan utamanya kini adalah memastikan tahap kecergasan pada prestasi terbaik. Of course, going in as the defending champion, I'm looking to defend my title, of course. And yeah, that's my goal. My goal is to play good squash, and I know that if I can manage to do that, then I will put myself in a very good position untuk menang the gold medal again this time around. It's my third Asian Games, so I have some, I would say, more experience than the last two editions. So macam biasa ada pressure, tapi saya akan fokus dengan sendirilah. Pada edisi Hangzhou 2022, Ng Yao muncul pemain squash lelaki pertama negara meraih pingat emas Sukan Asia selepas menewaskan rakan senegara Muhammad Syafiq Kamal. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold. Permohonan rasmi itu akan dikemukakan kepada KBS dan MSN. Presiden PKBM Datuk Amarjit Singh berkata Datuk Azizul Hasni masih mampu bersaing dan wajar dibantu memburu slot Olimpik Los Angeles 2028 LA 28. We want Datuk Azizul to continue for us to LA 2028, and it is important that the government and MSN should state that clearly so that he is at ease and he knows that he is wanted. You ask me, I think deep down he wants to go, but he wants to go provided he has the full support. Tegasnya, sokongan penuh amat penting bagi membantu atlet negara itu menghadapi sistem kelayakan yang lebih mencabar, sekaligus memberi keyakinan untuk meneruskan kerjanya hingga LA 28. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita anjuran FIFA. Keputusan itu dibuat walaupun FIFA menarik balik cadangan membuka ruang pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. UEFA berkata boikot hanya akan ditarik balik jika dua syarat utama dipenuhi. Syarat itu ialah menarik balik cadangan menjual hak komersial kejohanan utama serta menjamin perkara sama tidak berulang. Bagaimanapun UEFA menegaskan hanya syarat pertama dipenuhi manakala syarat kedua masih belum dilaksanakan. Justru UEFA menegaskan kepercayaan terhadap kepimpinan Presiden FIFA Gianni Infantino masih belum dipulihkan. Sementara itu, pengendali Bayern Munich Vincent Kompany enggan mengulas lanjut keputusan UEFA berhubung cadangan komersial FIFA. Beliau mempunyai pandangan sendiri namun belum meneliti isu berkenaan secara menyeluruh. At
definitely have an opinion, a strong opinion, but I think right now, to be honest, when the pre-season started, it's probably been the least of my focus. I haven't had time to read the newspapers. I hear here and there what's going on, but I haven't followed that deeply now in recent times that I think I want to just put myself just there to put another opinion in the world, you know. Bayern kini memberi tumpuan kepada aksi persahabatan menentang Aston Villa malam ini. Kita beralih ke perpindahan pemain. Real Madrid mencapai persetujuan dengan RB Leipzig untuk mendapatkan pemain sayap Ivory Coast Yan German. Kelab gergasi Sepanyol itu memaklumkan German menandatangani kontrak selama 7 musim sehingga Jun 2033. Media Sepanyol melaporkan nilai perpindahan itu mencecah 125 juta euro, tidak termasuk bonus tambahan, sekaligus berpotensi menjadi rekod baharu kelab. Pemain berusia 19 tahun itu menjaringkan 12 gol dan mencipta 9 bantuan jaringan bersama Leipzig musim lalu. Prestasi cemerlangnya membantu Leipzig menamatkan saingan Bundesliga di tangga ketiga serta layak ke Liga Juara Eropah musim depan. German menjadi antara beberapa pemain baharu dibawa masuk Real Madrid bagi memperkukuh skuad menjelang musim baharu. Sementara itu, Real Madrid turut mengumumkan pemain bintang Vinicius Junior menandatangani kontrak baharu selama 6 tahun bersama kelab itu. Perjanjian tersebut menyaksikan penyerang Brazil itu kekal di Santiago Bernabeu sehingga Jun 2032. Sekaligus menamatkan spekulasi mengaitkan Vinicius dengan perpindahan ke Arsenal. Pemain berusia 26 tahun itu telah menjaringkan 128 gol dalam 375 penampilan bersama Real Madrid. Sepanjang 8 tahun bersama kelab gergasi Sepanyol itu, Vinicius membantu Real memenangi 2 Liga Juara Eropah dan 3 gelaran La Liga. Kontrak baharu itu mengukuhkan peranan Vinicius dalam misi Real Madrid menamatkan kemarau kejuaraan sejak 2 musim lalu. Sementara itu, musuh ketat Real Madrid, Barcelona dilaporkan mencapai persetujuan Rodri untuk memulakan rundingan perpindahan dengan Manchester City. Sumber kelab memaklumkan persetujuan itu membuka ruang kepada rundingan, namun belum menjamin perpindahan akan dimuktamadkan. Media Sepanyol melaporkan Rodri tertarik menyertai Barcelona selepas dihubungi pengendali Hansi Flick. City dilaporkan bersedia melepaskan pemain berusia 30 tahun itu dengan nilai sekitar 60 juta pound. Rodri masih berbaki setahun kontrak bersama City. Aksi cemerlang membantu Sepanyol menjulang Piala Dunia bulan lalu menjadikan khidmatnya terus diburu kelab gergasi Eropah. Perpindahan itu juga dilihat mampu memintas minat Real Madrid yang turut memburu pemain tengah berkenaan. Sekian Stadium RTM, kekal aktif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.